Warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada satu kesempatan sikit isu berkait dengan sistem brake. Sistem brake adalah satu-satunya sistem yang boleh memberhentikan kereta korang daripada sesuatu benda yang korang tak diingini. Secara tak langsung sistem brake jangan main gila terus terang. Kalau sikit cerita pasal sistem brake memang sikit bertegas. Tak boleh istilah main-main. Sekiranya kereta korang yang menggunakan sistem hub, ini adalah sistem hub. Okey, sistem hub. Sistem hub ni dia pakai sistem drum. Sistem drum ni guys, dia menggunakan sistem dia tak sama macam disk. Dia tak ada disk rotor, dia jalan hub. Brake pad dia tak pakai sistem brake pad, dia pakai brake shoe bang. Dia tak pakai brake caliper bang, dia pakai brake pump bang. Lain konsep dia. So secara tak langsung tapi matlamat dia sama. Sistem brake juga. So kalau korang tengok daripada luar ni guys, siapa nampak? Siapa nampak brake shoe, siapa nampak brake pump? Siapa nampak guys, cuba komen bahagian bawah nanti guys. Nanti komen. Tak nampak. Secara tak langsung, selepas korang pakai 2 tahun kereta korang, korang boleh buka. Sekiranya korang nampaklah keadaan macam ni, bermakna owner ni guys, selama ni dia bawa kereta guys, brake belakang mesti tak ada. Dia tak ada brake belakang kereta ni. Mana ada? Belah sana jam. Nampak cik kan? Okey. Belah sana jam. Belah sini bocor. Tengok jam ke tak? Ni bergerak. Ni bergerak ni. Ni bergerak. Tu nampak tu. Bergerak tu. Tengok belah sini. Tengok. Jom kita tengok belah sana. Jom. Alang-alang. Cik tengok ni. Tengok cik. Tengok ni. Ni pump ni. Tutup. Nampak je? Tengok kita tolak nampak tu guys. Jam. Sini pun sama. Tengok dekat cik, tengok dekat. Tengok sikit ketuk ni. Tengok tu. Ini guys, pergi sana. Sebab sana menarik sikit. Okey, secara tak langsung guys, sebelah sana jam, sebelah sini bocor. Tekanan ni sepatutnya kita tekan brake, minyak tu akan sampai kat sini. Dia akan tolak pump ni. Disebabkan pump ni ada masalah kebocoran, pressure akan jadi leak. Pressure bocor. Bukan dia tolak. Dia tolak tu ada tapi tak kuat tekanan dia. Belah sana pula guys, tekan brake dia langsung tak bergerak. Piston jam. Dia tak gerak dah guys. Bermakna kereta ni bang, abang pakai kereta tak ada brake belakang. Tak ada. Dia harap brake disc depan saja. Kalau korang nak tahu, handbrake dia hanya ada kat belakang. Tetapi sistem brake kaki tu dia ada ke 4 tayar. Bermakna abang brake tu 4 tayar kena berhenti. Cuma bezanya kalau pakai disc ni lebih cengkam berbanding menggunakan hub. Tapi kalau kereta korang standard macam ni, tekan brake berhenti je. Jangan takut. Okey. So secara tak langsung bila kita buka, pastikan korang punya brake pump ni contoh bocor. Kalau jam, dia ada 2 penyakit lah. Satu bocor macam ni. Kalau jam dia tak boleh bergerak piston kiri kanan. Okey, maknanya pump ni memang 100% rosak. Tak boleh servis pakai dah ni. Tak boleh. Kalau anda kata ada kit dalam pun, takut liner dah makan, piston dah makan. Takut nanti jalan seminggu 2, sebulan 2 bocor lagi. Dah kena buka lagi, kena jack lagi, kena buka tayar lagi, buka hub lagi, lepas handbrake lagi, nak buka jam lagi. Betul? Lagi sedih kalau bocor, kena brake shoe ni. Ni brake shoe ni. Ni kalau ikutkan kena dah ni. Kena dah brake shoe ni. Kena dah ni. Dia dah start berminyak. Memang tak makan. Dah kena minyak, brake shoe ni. Sampai masa guys, minyak brake ni guys, dia bendali brake sebenarnya. Dia panas. Kalau korang celup jari korang, kalau tangan korang kena minyak brake, dia akan panas. Kalau kena brake shoe guys, brake shoe ni, benda ni besi. Benda ni dia punya fiber lah, dia punya pad. Okey, secara tak langsung, untuk melekatkan besi dengan pad ni, dia akan menggunakan sistem gam. Sekiranya dia kena minyak brake tu panas. Minyak brake kena dekat body guys, body reput. Dia sama macam asid bateri. Kena body reput. Sama je konsep dia. Sebab tu kalau orang buat bleeding, dia akan terus sembah air. Dia tukar brake master pump, dia buat bleeding, dia sembah air. Faham tak? Sebab tak nak minyak brake tu akan merosakkan struktur besi. So secara tak langsung dia akan boleh pecahkan dia punya brake shoe ni. Ni nampak cik pecah-pecah ni, cik tengok ni. Belah sini nampak ni pecah-pecah ni, belah sini nampak. Belah sini nampak ni, pecah-pecah ni. Pecah-pecah dah ni.
Okey. Dah start pecah-pecah dah ni. Tengok sensor ABS, tengok ni sensor ABS ni Cik. Tengok sini. Tengok sensor ABS ni. Ya Allah, tengok sensor ABS ni. Sensor ABS ni. Sensor ABS ni. Keladak habis sendiri. Sepatutnya tak akan melekat. Punca lekat tu disebabkan minyak brake itu. Dia duduk sekali dengan habuk-habuk yang duduk dalam ni. Sebab tu Siki cakap 2 tahun sekali buka. Buat servis heja handbrake. Kalau anda kata korang tarik handbrake nampak macam tinggi, pergi bengkel. Tak wajib datang bengkel Siki pun. Kalau dekat datang bengkel Siki. Dekat Tamin Jaya Seri Kembangan Balakong. Boleh? Dapat kat Selangor. Okey, dapat. Okey. Tarik handbrake tinggi, pergi mana-mana bengkel buat servis heja. Cakap nak buat servis heja, nak tengok brake pump, nak tengok brake shoe. Kalau yang jenis hub. Dapat? Buka barulah korang nampak. So, macam contoh kereta ni, kita akan suggest owner buat pump. Brake shoe ni kita akan tengok juga keadaan dia. Kalau anda kata teruk sangat, menggelutu, lepas tu takutlah minyak ni boleh bukakan pad ni, dia kalau tercabut guys, dia akan melekat kat bawah nanti guys. Dia tercabut, dia boleh tercabut tau. Antara besi dengan besi ni. Besi dengan pad ni boleh tercabut. Boleh tercabut guys, dia akan melekat bawah ni. Dia melekat kat bawah ni, tayar ni stuck. Tayar kereta akan jam. Tengah bawa ni, speeding kancil nak potong, dia pun nak tekan lagi, tiba-tiba jam, dia melekat ni, jatuh tak, pam, dia melekat, bergelongsor tayar belakang, kancil dia saw. Nak bagi tahu, hati-hati. Jangan main. Okey, kancil sikit okey, kancil orang lain. So secara tak langsung takut dia melekat, tayar tu jam, stuck satu tayar tu melekat. 3 ni berjalan, 3 jalan, 1 jalan ikut saja, belakang tak jalan 4 wheel. Tak ada axle, so dia ikut je, depan crash jalan. So tayar 1 stuck. Kereta ni agak-agak macam mana guys? Dia bahaya. Sebab tu kalau kes-kes macam berkait dengan brake ni, pastikan 2 tahun sekali pergi bengkel, tengok minyak brake, tengok ketebalan brake pad, tengok brake shoe bahagian belakang, buka tengok. Kalau kedai tu malas, kau cari kedai rajin untuk buka. Kalau ada kedai tu cakap tak apa bang, abang tinggi gini kita adjust belakang je. Bukan saya nak adjust bagi rendah, saya nak tengok dalam. Cakap kat dia, saya nak tengok dalam, bukan nak adjust belakang. Bukan tak boleh adjust belakang, saya tak tahu pump saya elok ke tak, brake shoe saya nipis ke tak. Brake shoe habis boleh menyebabkan hub rosak. Hub ni tak payah skim, sekiranya tak calar, tak mengeluarkan bunyi. Faham tak? Kalau brake shoe dah habis, dia akan makan besi hub. Brake hub ni tukar brake pad, brake shoe baru, hub akan mengeluarkan bunyi nanti. Sebab dia tak kasar, dia kasar. Tak pasal-pasal kena skim hub pula, dah makan modal, rugi duit. Sebab tu pentingnya korang ada kereta kena tahu tentang ilmu pasal kereta. Jangan tahu bawa kereta saja, minyak habis menggelabah. Nampak? So itu sahaja guys untuk video kali ni. Andai kata ada kekurangan daripada video Siki ni, Siki minta maaf. Kalau isu brake ni tak ada apa sangat, Siki malas nak pergi depan sebab belah ni agak sibuk juga bengkel Siki ni. So siapa-siapa yang belum subscribe, like, komen dan share, boleh lah try komen bahagian bawah. Nak tengok. Kadang-kadang dah ikut lama tak jumpa bahagian komen. Dia sebenarnya ada bahagian bawah bang. Kalau abang nak tengok video ni habis, nanti pun ada penghujung dia ada video-video akan datang, video. Okey, dapat kan? So siapa-siapa yang belum subscribe je. Siapa-siapa rasa video ni bermanfaat tentang nyawa adik-beradik korang, saudara mara korang, opah ke, makcik ke, pakcik ke, atuk, tok wan semua, kalau rasa manfaat, share kat dia orang. Pentingnya ilmu tentang sistem brake. Jangan buat main. Okey? Turun bukit, nak tekan apa, nak berhentikan kereta. Dalam mendatar boleh sembang lah. Boleh drop gear bagai-bagai ataupun lepas minyak, tak apa lah. Cuba turun bukit tengok. Kalau tak ada brake, turun bukit tu tak ada brake, nak gagal mana? Kereta auto pula tak ada drop gearnya, tak ada drop-dropnya bang. Sebab tu nyawa tu penting lah untuk bawa kereta ni. Kita boleh elakkan. Pergi je bengkel. Kalau nak kata jaga kereta ni rugi, tak boleh juga. Sebab kita pakai dia hari-hari. Kadang-kadang bawa pergi kerja, bagi anak belajar, sekolah, hantar anak, hantar bini bersalin lagi. Kan? Betul? So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Okey cik, terima kasih cik. Settle cik.